Ya Allah, ya Tuhanku, Kau peliharalah kesemua anak-anak. Kurniakanlah kami rezeki yang halal dan berkat. Meskipun kita tidak pernah. Jamal nanti sekolah pandai-pandai tau. Bila dah besar, boleh dapat kerja yang bagus-bagus. Boleh tolong ibu. Baik, Mak. Teruskan perjuangan agar tidak lesu dan kaku. Ingat pesan emak ya Jamal, kita ni orang susah. Jangan meminta-minta. Kita makan apa yang ada. Jamal temak emak menoreh getah ya. Nanti bila kita jual getah ni, boleh kita beli lauk yang sedap-sedap ya. Boleh beli buku bahasa Inggeris yang Cikgu Rahmat minta tu. Kita bersatu. Maafkan saya, Cikgu. Mak saya tak ada duit. Mak minta maaf ya Jamal sebab tak mampu nak beli buku bahasa Inggeris tu. Kesian Jamal kena rotan dengan cikgu. Tak apa, Mak. Kalau dah cukup duit, kita boleh beli nanti. Leganya dah habis menoreh getah. Apa lagi? Jom kita makan cekodok ni. Lapar sangat ni. Hati-hati hidup bawa basikal tu. Banyak akar-akar kayu tu. Jangan sampai tumpah susu getah tu. Mak, susahlah jalan kat sini. Banyak sangat akar-akar kayu ni. Sudah ku cari. Jamal tolong mak pergi cari sayur ya. Boleh buat lauk hari ni. Baik, Mak. Jamal akan cari. Dalam diriku kita bersatu. Akan ku katakan apa yang kau mahu. Yeay. Banyaknya cendawan busut. Alhamdulillah. Boleh makan satu kampung ni. Terima kasih Allah. Terima kasih. Krrr, krrr. Kita buat bunyi ayam. Nanti cendawan busut akan keluar banyak lagi. Mak yang ajar ni. Krrr, 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 krrr. Segar bugar cendawan ni. Putih dan bersih. Cendawan ni kalau buat sayur goreng atau dibuat sup sangat sedap. Rasanya macam daging ayam. Jamal tak tipu, esok Jamal nak cari sayur yang lain pula. Tak payahlah emak keluar duit beli lauk. Kan jimat tu. Wah, banyaknya pokok meranti ni. Segar sungguh. Mesti mak suka ni. Daun meranti dimasak goreng pun sedap. Dimasak lemak pun sedap. Tapi wajib dicelur dulu. Kalau tidak pahit nanti. Alhamdulillah rezeki hari ini. Inilah rutin Jamal setiap hari. Wah, banyaknya cendawan kukur ni. Sedap buat masak lemak cili api ni. Orang Jawa panggil cendawan ni jamur gerigit. Hehehe. Wah, pandainya kamu, Jamal. Ku bayangkan
berbisik di telingaku. Angin berhembus